Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amir Hazim bin Muhammad Yunus, tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh panggil saya Amir. Hari ini saya amat berbesar hati dan sangat teruja untuk menjadi pemandu pelancong tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya akan membawa kita semua meneroka keindahan serta ketenangan Bukit Jelutong Eco Community Park, yang di mana tempat ini bukan sahaja lokasi yang memukau dengan kehijauan alam, tetapi juga menjadi tempat untuk merehatkan minda dan menyegarkan jiwa. Jadi saya yakin dengan izin Allah, lawatan kita hari ini akan menjadi pengalaman yang istimewa dan penuh keceriaan. Pastinya akan dikenang sampai bila-bila. Okey, dari segi cuaca, taman ini paling sesuai untuk dikunjungi adalah pada waktu pagi atau lewat petang. Dengan suasana redup dan angin yang nyaman, menjadikan aktiviti berjalan kaki atau berbasikal lebih selesa. Okey, kemasukan untuk ke taman ini adalah percuma, menjadikan ia lokasi yang sangat mesra bajet untuk semua golongan masyarakat. Jadi, jikalau tuan-tuan dan puan-puan ada yang bertanya apa jenis tarikan yang ada dekat taman ini, okey, antara tarikan utama di sini ialah tasik yang indah, trek jogging, laluan berbasikal, landscape hijau yang menyegarkan, serta spot bergambar yang menarik. Jadi, taman ini dia dibuka setiap hari dari jam 6 pagi hingga 7 petang. Jadi, anda boleh merancang lawatan dengan selesa dalam tempoh masa tersebut. Jadi, siapakah yang sesuai berkunjung ke sini? Okey, taman ini sebenarnya menerima semua lapisan masyarakat, daripada kanak-kanak, ibu bapa, warga emas hingga penggemar aktiviti luar. Jadi, semua boleh datang. Okey, kenapa perlu datang ke sini? Apa yang ada kat taman ni? Okey, kerana taman ini bukan sekadar tempat riadah, tetapi ruang untuk menenangkan fikiran, menyihatkan tubuh dan meluangkan masa berkualiti bersama yang tersayang. Jadi apa sebenarnya Bukit Jelutong Eco Community Park ni? Okey, ia adalah sebuah taman komuniti yang menawarkan pelbagai kemudahan untuk riadah, bersantai dan bersosial dalam suasana yang tenang dan segar. Jadi, di manakah lokasi taman ini sebenarnya? Okey, taman ini terletak di Bukit Jelutong Shah Alam, Selangor. Akses ke sini sangat mudah melalui Lebuh Raya Gateri dan kawasan kejiranan sekitarnya. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini saja perkongsian saya. Terima kasih kerana memberi perhatian dan sudi bersama saya pada hari ini. Saya doakan agar setiap langkah tuan-tuan dan puan-puan di sini dipenuhi rasa syukur, ketenangan, kegembiraan. Ingatlah, menghargai alam adalah tanda kita mensyukuri nikmat. Teruskan bersama saya untuk pengalaman yang lebih bermakna. Terima kasih sekali lagi dan selamat menikmati lawatan tuan-tuan dan puan-puan.